Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Okey, hari ini kita bersama dengan Akak Fazira. Fazira. Okey, hari ini kita akan baca peribahasa dalam Melayu dan bahasa Arab dia sekali. Okey, Akak boleh bacakan ni sikit? Okey, yang mana ni kan? Qalilun daim khairun min kasir munqati. Okey, cuba Akak baca bahasa Melayu dia. Sedikit yang berterusan lebih baik daripada banyak tapi terhenti. Okey, sebentar tadi Akak baca peribahasa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dia sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Contoh peribahasa ni dalam kehidupan kita yang sekarang ni, menabung RM1 untuk sehari, kemudian lama-lama akan menjadi banyak juga. So pengajaran untuk peribahasa ini, kalau kita belajar beristiqamah, insya-Allah lama-lama benda tu akan jadi Akan dapat pahala yang besar lah. pahala yang besar untuk kita semua. Okey Kak Fazira, terima kasih. Aman. Bye.